Hai, Assalamualaikum. Saya Faiz. Okey, hari ni saya nak kongsi satu tips untuk buka karangan menggunakan kaedah TAP. Okey, apakah itu TAP? T adalah tema, A adalah apakah isu semasa, dan P persoalan. Okey, sebagai contoh, tema. Okey, hari ini tema adalah pengangkutan awam. Okey, kebelakangan ini pengangkutan awam sangat jarang digunakan di Malaysia. Okey, seterusnya, apakah isu semasa? Isu semasa kita boleh kaitkan dengan masyarakat masa kini. Sebagai contoh, namun begitu, masyarakat masa kini tidak gemar menggunakan pengangkutan awam. Okey, persoalan dia, apakah usaha-usaha yang boleh kita menggalakkan masyarakat masa kini menggunakan pengangkutan awam? Secara kesimpulannya, tips daripada TAP ni amat mudah untuk membantu anda menghasilkan satu pengenalan karangan. Okey, anda dapat sesuatu, selamat mencuba.